Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni Fiqh Sunnah Adil Imam Syafi'i. Fiqh Sunnah Imam Syafi'i. Nah, sebenarnya kitab asalnya itu kitab Tadhhib fi Adillatil Mataghayah wa Taqrib. Tahqiq oleh Syekh Dr. Mustafa Radi Abu Gha terhadap kitab Mataghayah wa Taqrib lah. Jadi kita masuk bab yang ke-10 ni, iaitu bab hudud. Bab ke-10 itu hududnya. Hukuman telah ditentukan yang merupakan hak Allah Taala lah. Hudud-hudud ni hukuman telah ditentukan oleh Allah Taala lah. Sebenarnya hudud ni bukan khusus untuk jenayah hanya. Hudud ni termasuk warisan ke hukum warisan ke apa. Dan hukum lain adalah hudud, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Cumanya hudud dalam pengertian fiqh ni khusus untuk hukuman had lah dah. Okey, kita bahas pertamanya pengertian hudud. Hudud jamak dari had. Bahasa mufrad dia had, jamak dia hudud dia. Secara bahasa artinya batas-batas. Sedangkan menurut syarak artinya batas-batas atau ketetapan dari Allah SWT tentang hukuman yang diberikan pada orang yang berbuat dosa ataupun kesalahan. Jadi orang yang berzina terbahagi pada dua jenis. Pertama muhsan yang sudah kahwin, sudah menikah. Yang kedua ghair muhsan yang belum menikah lagi. Hukuman orang muhsan yang berzina adalah rejam. Bukan rota dah, rejam lah. Imam Bukhari 1430 dan Muslim 1691 meriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW ketika baginda sedang berada dalam masjid. Orang itu memanggil-manggil nama baginda lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Namun mendengarkan itu baginda malah berpaling. Nabi tak mahu dengar, Nabi berpaling. Sehingga orang itu mengulangi pengakuannya hingga 4 kali. Setelah orang itu mengulangi pengakuannya sebanyak 4 kali, baginda memanggilnya dan berkata, apakah engkau punya penyakit gila? Gila tak ni? Orang itu menjawab tidak. Baginda bertanya lagi, apakah engkau telah menikah? Orang itu menjawab, ya. Rasul berkata, bawalah orang ini dan terjamlah ia. Jabir menceritakan aku adalah termasuk orang yang ikut serta merejamnya. Jabir kata nak. Lalu merejamnya di sebuah tanah yang lapang. Ketika ia mula merasakan sakitnya lempar batu-batu, ia pun lari. Lalu kami mengerjanya dan menangkapnya dan di daerah Harah. Setelah itu kami kembali merejamnya sampai mati. Dalam hadis lain Bukhari 1467 dan Muslim 1997 meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Zaid dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu mereka berkata, seorang lelaki datang menjumpai Rasulullah SAW seraya berkata, ya Rasulullah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, putuskanlah masalah kami dengan kitabullah. Lalu teman berseterunya yang ternyata juga lebih pandai berkata, benar, putuskanlah antara kami dengan kitabullah. Dan izinkanlah aku untuk berbicara, ya Rasulullah. Baginda menjawab, bicaralah. Orang itu berkata, anakku bekerja pada keluarga orang ini, lalu berzina dengan isterinya. Aku telah memberikan tebusan untuknya sebanyak 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya dah. Nak balas dah. Dia zina dengan bini itu dah. Namun setelah aku bertanya pada orang yang memiliki ilmu yang memberitahu bahawa anakku harus disebat 1 kali dan diasingkan selama setahun dan isteri orang itu mestilah direjam. Bini orang kahwin dah kena rejam. Dia tu anak orang itu dia tak kahwin lagi dah, 100 kali rotan. Nabi menjawab, wallazi nafsi bidihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah al-mi'atu wal khadim raddun 'alika wa ibnika jaldu mi'atin wa taqribu 'amin wa ya unaisu wudu 'ala imra'atin hadha fasalha fa in tarafat farajamha. Artinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku akan memutuskan masalah kalian berdua dengan kitabullah. 100 ekor kambing dan seorang hamba sahaya dikembalikan lagi kepadamu. Maksudnya tak boleh lah. Katina 100 ekor kambing kau dengan hamba sahaya kau tak boleh. Itu bukan hukum Allah. Dan anakmu mestilah disebat 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Dan engkau wahai Unas, pergilah temui isteri orang ini seraya tanyakanlah. Apabila dia mengaku maka rejamlah dia. Hukuman orang yang belum kahwin ghairu muhsan yang berzina adalah 100 kali dera, 1 kali rotan.
dan diasingkan selama 1 tahun. Allah SWT firman yang bermaksud, perempuan yang berzina adalah lelaki berzina. Maka sebablah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebatan, dan janganlah balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat ke-2. Jadi dimasukkan dengan perempuan dan lelaki-lelaki berzina pada ayat di atas adalah orang yang belum berkahwin. Kerana berdasarkan dalil yang terdahulu telah diketahui bahawa hukuman orang yang sudah menikah yang berbuat zina adalah rejam. Bukan kata 1 kali dia berjam. Imam Bukhari Nabi bab 3 meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar menjatuhkan hukuman dera 1 kali dan diasingkan selama setahun bagi orang yang berzina dan belum pernah berkahwin lagi. Ibn Shihab menambahkan Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu memberitahuku bahawa Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu mengasingkan orang yang berzina dan belum berkahwin. Dan ketetapan itu telah menjadi sunnah. Nah. Jadi asing orang berzina ni dah belum kahwin tu maksudnya 100 kali watak dan pengasingnya itu tu. Kata keluar daerah dah, bukan kapur dia tu. Atau lain tempat orang lain. Dia sunnah ni. Ada kata sunnah ni. Lalu riwayat Muslim 1950 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, al-bikru bil-bikri jildu mi'atin wa nafyu sanatin. Artinya 2 orang berzina yang belum pernah menikah dijatuhi hukuman sebatang 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Pengasingan itu dilakukan sampai sejauh jarak boleh mengqasarkan solat atau lebih lagi. Berdasarkan kemaslahatan yang dipandang perlu oleh seorang hakim yang adil. Muktamad lah. Nah. Tidak dibolehkan kurang dari jarak itu kerana hal itu tidak boleh dikederikan safar, perjalanan dan tidak memenuhi tujuan pengasingan. Iaitu memberi pelajaran dan menjauhkannya dari keluarga dan negerinya. So, ni tahulah mungkin nak kiyah. Hukuman penjara nak. Tahu. Hukuman ini sama bagi lelaki dan perempuan, hanya saja bagi perempuan mesti disertai mahramnya kerana ia diharamkan untuk melakukan perjalanan jauh sendirian. Syarat seorang dikatakan muhsan adalah pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga merdeka, yang keempat tidak pernah melakukan persetubuhan dari hasil pernikahannya sah, yang memenuhi syarat dan rukun pernikahannya sah, seperti adanya wali bagi pengantin wanita dan adanya saksi-saksi yang dipercayai. Jadi selagi tak nikah sah, dikira bukan muhsan lah. Bukan hukumannya kalau zina iaitu diratan 1 kali dan diasingkan setahun daripada kampungnya jauh daripada kampungnya selama setahun. Pernikahan tersebut tidak diharuskan berupa pernikahan yang kekal. Bahkan seandainya ia telah bercerai dengan pasangannya sekalipun lalu melakukan zina pula, maka ia dikenakan hukuman zina muhsan dan direjam. Apabila keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka seorang tidak dikatakan muhsan dan tidak dikenakan hukuman rejam. Hanya saja didera 100 kali selayaknya orang yang belum pernah menikah, meskipun baligh dan berakal. Lalu diberi pelajaran yang membuatnya jera dari perbuatan keji ini meskipun pelaku masih kecil atau memiliki penyakit gila sekalipun. Penyakit gila kan juga. Apabila seorang hamba sahaya lelaki atau wanita melakukan zina, maka dikenakan hukuman had separuh orang merdeka. Hamba separuh. 150 lah. Allah Ta'ala firman, فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Artinya kemudian apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita yang merdeka yang bersuami. Surah Nisa ayat ke-25. Erti ayat, apabila seorang hamba sahaya berzina, maka dikenakan hukuman separuh dari hukuman orang yang merdeka. Itu dikira dera 50 kali dan diasingkan selama setengah tahun. Kalau hamba 50 kali kota, setengah tahun je asingnya. Baik sudah menikah maupun belum menikah. Dan tidak dikenakan hukuman rejam bagi hamba dia. Kerana rejam tidak boleh dibagi dua. Hukum orang yang melakukan liwat, homoseksual atau lesbian atau melakukan persetubuhan dengan haiwan sama dengan hukuman zina. Kerana semua ini tergolongan perbuatan keji belaka. Pelakunya direjam bila muhsan dan disebat bila ghair muhsan. Itu ikut mazhab kita gitulah. Sementara yang menjadi objek dari perbuatan liwat, maka dikenakan ke atasnya hukuman zina ghair muhsan secara mutlak meskipun sudah menikah. Kerana
Dia orang musuh secara mutlak meskipun sudah menikah. Kerana yang dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan zina adalah subjek. Pelaku yang memasukkan kemaluannya ke dalam tubuh objek. Sementara objek tidak boleh disamakan dengan subjek. Oleh kerana itu, ia tidak dikenakan hukuman zina muhsan, tidak dikenakan rejam. Dia kata gitu pula ni. Oh, kena zina. Orang kena liwat, ia tak kena hukum rejam. Orang liwat tak kena hukum rejam lah. Kalau orang muhsan ni. Kalau orang kena liwat, dia kena ghairu muhsan ni. Walaupun dia sudah menikah. Gitu lah cerita dia. Adapun orang yang melakukan persetubuhan dengan haiwan, maka dia dikenakan hukum ta'zir. Tidak ada had baginya berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i yang lebih sahih. Bukan hukum hudud hukum ta'zir ni. Kerana perbuatan tersebut tidak menimbulkan ketagihan, bahkan secara tabiat yang sihat, orang-orang akan menjauhinya dan tidak menarik jiwa orang yang normal. Maka tidak perlu dihukuman berat kerana had bertujuan untuk mencegah jiwa orang yang normal untuk melakukan perilaku yang diinginkan tabiat nafsunya. Hanya sahaja tidak ada ganjaran yang disyariatkan. Dia kata gitulah. Tapi ta'zir boleh lebih daripada hukum hudud atas maslahat dan bahaya yang ditimbang tara oleh pemerintah. Hal ini terangkan dalam hadis riwayat Abu Daud 4465 dan Tirmizi 1465 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, orang yang menyetubuhi haiwan tidak dikenakan hukuman had. Ini pendapat riwayat Abu Daud daripada Ibnu Abbas, Abu Daud dan Tirmizi. Ungkapan seperti ini tidak mungkin hanya berdasarkan pendapat peribadi beliau, tetapi dapat difahami bahawa ia diketahui dari ajaran Rasulullah SAW lagi dah. Ini kata-kata Ibn Abbas, kata Nabi. Walaupun orang ini tidak dikenakan hukuman had, tetapi itu tak wajib dikenakan hukuman ta'zir kerana telah melakukan maksiat yang tidak dibebani hukuman had maupun kafarah. Pada siapa melakukan zina dengan seorang wanita, tetapi pada tempat di bawah kemaluan, bukan pada kemaluan, seperti menggeserkan kemaluannya pada salah satu bahagian tubuh wanita, ataupun mencumbu atau mencium wanita yang tidak halal baginya dan lain, maka dikenakan hukuman ta'zir, tidak dikira zina lah. Maksud ta'zir di sini adalah setiap hukuman yang membuat keinsafan menurut budi bicara seorang hakim muslim yang dipercayai, baik berupa pukulan, pengasingan, penjara, penghinaan dan lain, kerana perbuatannya tidak tergolong pelaku yang dikenakan hukuman had maupun kafarah. Jadi dia atas pemerintah lah. Hukuman ta'zir tidak boleh sama atau melebihi hukuman had terendah, iaitu 40 kali dera. Seperti hukuman had orang yang minum keras, ni ada khilaf lah. Cuma secara umumnya ta'zir tak boleh lebih. Tapi kalau lebih pun boleh, berhak tu pemerintah pun pendapat dah. Secara umumnya dia dah kurang daripada 40 kali dera dah. Maka ta'zir mestilah lebih rendah dari hukuman itu. Masalah ini seiring dengan hadis riwayat Baihaqi jilid 8 muka 37 dari An-Nu'man bin Bashir dahu yang berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, man balagha haddan fi ghairi haddin fahuwa minal mu'tadin. Artinya barang siapa yang menghukumi sampai mencapai hukuman had ada dalam suatu perbuatan tidak mewajibkan had, wajib hukum hudud ni, maka dia tergolong orang yang melampaui batas ni. Ini riwayat Baihaqi ni. Kalau buat hukuman ta'zir lebih serupa atau lebih daripada hukuman had, maka itu melampaui batas lah. Yang kedua, had menuduh orang lain melakukan zina, qazah ni. Liwat ke apa ni tuduh PMS ke apa, macam mana perbahasannya. Barang siapa menuduh orang lain berzina dengan cara memfitnahnya atau merendah-rendahkannya seperti ucapan wahai penzina, wahai peliwat ni. Wahai anak yang tidak punya ayah. Untuk menuduh ibunya berzina dan lain-lain lagi, maka dia dikenakan hukuman qazaf dengan 8 syarat. Itu badil, berakal dan orang menuduh bukan ayah dari tertuduh. Ayah ni tuduh anak ke apa-apa, jahat setara mana pun, dimaafkan lah. Kerana jasa dia bagi hidup pun satu perkara besar. Maka ayah yang bunuh ayah bunuh anak dia, tak kena hukum bunuh balas lah. Gitu. Kerana seorang ayah tidak dihukum qisas jika ia membunuh anaknya, maka ia juga tidak dihukumi had, hukum hudud lah, dengan menuduh anaknya berbuat zina berdasarkan qiyas. Ni. Datuk atau nenek dan seterusnya ke atas memiliki hukuman yang sama dengan ayah dalam masalah ini. Datuk nenek itu tuduh anak dia zina, tak kena hukum hudud. Itulah qazah dia.
5 syarat yang lain berhubungan dengan orang yang tuduh. Iaitu Muslim baligh, berakal, merdeka, orang baik-baik yang belum pernah dikenakan hukuman had zina sebelumnya. Nah, jadi orang tuduh ni bukan orang jahat. Orang Muslim berakal, merdeka dan orang baik. Kalau dia pernah kena hukum hudud dah. Tiba-tiba ada orang lain tuduh dia zina juga. Alah, hari tu tak sampai hukum qazah lah nak. Dah. Ataupun orang tu baik. Orang tu memang pergi tau. Memang jelas-jelas nak nampak pakaian pondek dia. Tiba-tiba orang kata dia beliwak ke apa. Ataupun dia homosek ke apa. Orang yang menuduh tu tak kena hukum hudud qazah lah. Kerana benda tu terai-terai dia. Secara zahir dia buat perkara yang mudah dituham sebagai homoseksual dah. Ataupun pezina dah. Dia ni duduk pakai seksi. Pakai pakaian macam pelacur, tempat yang biasa dia pelacur, tiba-tiba orang tuduh dia berzina. Jadi, secara umumnya, payah nak jatuh hukuman qazah lah. Kerana perbuatan dia tu seolah memang biasa orang berzina, ada pelacur-pelacur. Begitulah keadaannya. Tapi orang tu asal baik. Zahir dia baik. Tak nampak lah dah. Terus dia buat pun senyap-senyap. Kalau zina sungguh pun senyap-senyap. Tiba-tiba orang tuduh dia zina. Walaupun dia berzina sungguh, orang tuduh tanpa pak saksi tetap dikenakan hukum qazah. Kerana zahir dia baik ni. Dah, tak nampak. Walaupun dia zina sungguh, pelibat sungguh ni. Tak boleh tuduh. Sebab kira yang zahir ni. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجَلِدُوهُم. Artinya ada orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu. Surah Nur ayat ke-4. Al-Quran ni sebut perempuan sajalah. Tapi ulama faham termasuklah orang lelakinya. Maksudnya tuduh liwat ni. Itu perbahasan fiqh pak mazhab gitulah. Dalam ayat ini tegaskan bahawasanya orang yang dituduh mestilah orang yang baik ni. Wal yarmunah muhsanat. Maksudnya wanita yang baik-baik ni. Nah, al-muhsanat lah wanita yang baik-baik ni. Mereka tuduh yarmunah al-muhsanat. Wanita muhsan yang baik-baik. Jadi wanita yang nampak pakai seksi dan duduk tempat kuasa yang biasa melacur tak termasuk orang yang bak qazah ni kan. Supaya hak menuduh berzina dapat dilaksanakan. Jadi hak qazah ni kena melibatkan tuduhan pada orang yang baik-baik ni. Yang zahir yang baik lah. Sedangkan dalil yang menjelaskan perlunya syarat Muslim merdeka dan boleh menjaga kehormatan adalah firman Allah Ta'ala. Jadi orang yang kena tuduh tu orang Islam. Kalau orang yang kena tuduh tu orang kafir, orang tuduh orang Melayu, orang Islam mana tuduh dia zina, dia tak jatuh hukum qazah lah dah. Orang merdeka tuduh hamba lain dah. Orang yang zahir ni nampak baik, jaga kehormatan dah. Tak nampak lah dia pakai macam maknya. Ataupun pakai seksi macam pelacur dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yarmuna al-musnatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'azim. Sungguhnya orang yang menuduh wanita berzina, wanita yang baik-baik berzina, yang lengah, al-ghafilat, al-mu'minat, lagi beriman dah. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka akan dilaknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Walahum 'adzabun 'azim. Surah An-Nur ayat 3. Ad-Riwayat Darqutni jilid 3 muka 17. Meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man asyraka billah falaysa bimuhsan." Artinya barang siapa yang menyekutukan Allah maka ia tidak boleh dikategorikan orang yang boleh menjaga kehormatan. Falaysa bimuhsan. Jadi dia ni bukan orang yang kalau kita tuduh kita lah orang siapa tuduh orang Islam tuduh orang kafir berzina maka tidak jatuh hukuman hak qazah lah. Namun yang benar hadis ini mauquf dari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu bukannya kata Nabi lah. Seorang wajib dikenakan hukuman had kerana menuduh orang lain berzina. Kerana kemungkinan besar itulah berbohong dan untuk menjaga pencemaran nama baik orang tuduh. Tidak beramal boleh tuduh. Sikit tuduh orang berzina, liwat ke apa dah. Sementara orang yang menuduh orang lain yang tidak boleh menjaga kehormatannya, maka kebenaran tuduhannya lebih boleh diterima.
Mana dia ni pakar saksi macam pelacur ataupun maknya hamam. Ini tidak menimbulkan pencemaran nama baik orang tersebut kerana pada awalnya namanya pun sudah tercemar, orang terkenal dah. Begitu juga dengan orang kafir. Kerana ini tidak melihat pencegah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji ini, dia tidak ada dosa-dosa zina. Tak ada dah bagi dia. Semua takut beranak gitu dah. Sedangkan syarat berakal dan balik kerana orang gila dan anak kecil tidak terpengaruh dengan pencemaran nama baik. Budak kecil tu dah zina, tak tahu apa nak. Balik budak kecil ataupun berakal dah. Sementara hukuman had disyaratkan untuk membersihkan orang tuduh dari pencemaran yang baik. Jadi orang yang ada akal ke apa, orang gila tuduh berzina apa, tak kena hukum hudud dah. Lalu hukum qazah hudud ni. Apabila ke-8 syarat disebutkan tidak terpenuhi, maka pelakunya hanya dijatuhkan hukuman ta'zir. Ta'zir ni atau pemerintah berdasar kemaslahatan yang dipandang perlu oleh seorang hakim. Orang merdeka dikenakan hukuman had sebanyak 80 kali dera, 80 kali rotan kerana Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Artinya ada orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, muhsanat, melakukan zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, rotanlah mereka yang menuduh itu 80 kali sebatan. Hukum Quran ni lah. Hukum qazah ni 80 kali sebatan. Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat senama-namanya dan mereka itulah orang yang fasik. Seronok dia nak tuduh orang zina, liwat, gapo bodoh ni, orang fasik walaupun slogannya parti Islam ni. Hamba sahaya dikenakan hukuman had sebanyak 40 kali, setengah dari hukuman orang yang merdeka. Yang ketiganya terbebasnya hukuman had orang yang menuduh berzina, hukum qazah. Jadi cakap hukum hudud ni qazah lah, yang antara besar dalam hukum hudud. Jangan je cakap zina saja dah. Jadi tuduh berliwat, tuduh gapo ni juga termasuk hukuman hudud, bukan penzina saja. Orang itu tuduh orang berzina pun, tuduh orang liwat pun termasuk hukuman hudud, hukuman had. Hukuman had boleh gugur terhadap orang yang penuduh zina ni, qazah ni, apabila dipenuhi salah satu dari 3 perkara berikut. Pertama, adanya saksi yang membenarkan apa yang dituduhkan. Allah Ta'ala firman, "Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Artinya ada mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka jeralah mereka, rotanlah mereka yang menuduh itu 80 kali sebatan. Surah An-Nur ayat 4. Ini menerangkan apabila penuduh dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka ia terbebas dari hukuman had. Dan orang yang tuduh dihukumkan hukuman zina. Jika cukup 4 saksi, itu dah syarat dia kena nampak macam keris masuk dalam sarung dia dah. Masuk terai lah. Dah. Lepas tu ke 4 orang saksi. Yang baik lah. Yang kedua, orang yang tuduh memaafkan. Kerana had orang yang tuduh disyariatkan untuk membersihkan nama baik tertuduh. Ini adalah hak murni seorang manusia. Oleh kerana itu dapat gugur dengan pemaafan. Sebagaimana ia juga tidak diperkarakan kecuali tanpa permintaan tertuduh. Sebagaimana halnya qisas. Ni hukum qazah ni macam hukum kisah lah. Jadi kalau yang kena tuduh tu maafkan, tak kena lah. Tidak, dia kena lah gitu dah. Yang ketiga, sempalian. Jika tuduhan dilakukan oleh suami terhadap isterinya, dia kena hukum ni'ah lah. Bukan hukum qazah gini dah. Dia hukum ni'ah. Suami tu kena hukum qazah lah kalau tuduh dah. Kecuali bawa 4 orang saksi. Ataupun tidak ada orang 4 saksi, ganti dengan 4 kali sumpah anak-anak lah. Okey, yang keempat. Hukum had minuman keras. Minum arak lah. Orang siapa minum khamar, minum arak atau minuman lain yang memabukkan, tak nama arak pun mabuk dah. Meskipun dari jenis apa sahaja asal pembuatannya dan diberi nama dengan nama-nama yang berbeza-beza sekalipun, maka pelakunya dihukumkan hukuman had, hukum hudud sebanyak 40 kali sebatan. Hukum qazah ni besar lagi daripada hukum arak dah. Nak bunyinya lah. Hukum qazah ni berat lagi daripada hukum arak. Kadang-kadang bubuh nama parti Islam. Konon ni dasar Islam tapi penuh dengan qazah lah. Jadi kalau minum apa-apa sekalipun mabuk, yang sengaja lah, maka dia dikenakan hukuman 40 kali rotan.
Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum minuman keras, minum arak lah, yang dibuat daripada madu sekalipun. Dan yang dibuat daripada gandum atau jagung. Baginda menjawab, apakah yang memabukkan? Yang bertanya menjawab, ya. Mabuk sungguh ni. Maka baginda berkata, kullu muskirin haramun inna 'ala Allah azza wa jalla ahdan liman yashrabul muskira ay yaskiyahu min tinatil jabal tinatul khabal. Qalu ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala 'araku ahli nar au 'usaratu ahli nar. Artinya setiap benda yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya Allah telah berjanji bahawasanya orang yang minum minuman keras, minum arak ni akan diberi minuman tinatul khabal. Tinatul khabal ni di neraka lah. Para sahabat bertanya, apakah tinatul khabal? Itu Nabi menjawab, keringat penghuni neraka ni. Jadi dia beri minum keringat peluh-peluh penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim 2001 hingga 2003. Nombor hadis. Abu Daud 3688 dan lain-lain meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak segolongan orang dari umatku akan meminum khamar. Mereka menamakannya dengan nama selain namanya dah. Itu satu hal salah dah. Abu Daud 3881 dan Tirmizi 1886 dan yang lain meriwayatkan dari Jabir tahu ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma asqara kathiruhu fa qaliluhu haramun. Artinya minuman yang bila diminum dalam jumlah yang banyak boleh memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram juga. Jadi hak orang yang meminum minuman keras dapat dijatuhkan hukuman sebanyak sampai 80 kali dera dengan tambahan hukuman ta'zir. Apabila seorang imam memandang perlu adanya tambahan tersebut, hukuman ta'zir ni atas pemerintah. Hak wajibnya hudud ni 80 kali. Tambah ta'zir itu atas timbang tara lah. Penambahan hukuman ta'zir dilakukan jika perbuatan tersebut sudah bermarajalela, banyak terkena viral dan menimbulkan mudarat yang membahayakan jika tidak dihukumnya. Supaya pelakunya jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya itu lagi. Hadis Muslim 1706 meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bertutur Nabi SAW mendera peminum minuman keras sebanyak 40 kali sebatan, 40 watan dengan pelepah kurma dan sandal. Itu ganti kurma sandal satu ni. Ketika Umar radhiyallahu menjadi khalifah dan keadaan masyarakat berada dalam lingkungan yang subur dan sejahtera, Umar bertanya, apa pendapat kalian tentang orang-orang yang masih meminum minuman keras? Masih isap makan apa? Isap dadah lagi, isap apa? Atau minum arak lagi dah. Abdurrahman Ibn Auf berkata, menurutku bagaimana jika anda memutuskan dengan hukuman had paling rendah 80 kali sebatan? Perawi melanjutkan, maka Umar pun mendera orang yang masih meminum minuman keras sebanyak 80 kali sebatan. Makna dari masyarakat pada zaman Umar berada dalam lingkungan yang subur dan sejahtera adalah mereka memiliki banyak buah-buahan dan pokok anggur yang mendorong mereka untuk membakhamar dan minumannya. Nak makan selalu tak habis. Dua pun tak habis. Jadi perai-perai jadi arak dah. Maka Umar menetapkan untuk melipat gandakan hukuman agar mereka jera dengan hukuman had yang paling rendah. Itu had orang yang menuduh berzina sebanyak 80 kali dera dah. Dia naik dah. Asal 40 naik sampai 80. Supaya orang takut nak arak pada zaman Umar dah. Kurang tak boleh, lebih tak apa dah. Dalil yang menerangkan bahawa tambahan 40 sebatan tersebut adalah zat ta'zir. Ada kata 40 tu hudud, 40 lagi jadi 80 tu ta'zir. Dan bukan had, adalah hadis riwayat Muslim 1707 bahasanya Uthman bin Affan radhiyallahu menjatuhkan hukuman dera kerana minum minuman keras pada Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka Abdullah bin Ja'far menjalankan proses sebatan tersebut sementara Ali radhiyallahu ikut menghitungnya. Jika sampai hitungan 40, Uthman berkata cukup. Lalu ia menunjukkan Nabi SAW berdera 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali dan Umar 40 kali. Dan semua adalah sesuai dengan sunnah mereka. Dan ini 40 kali lebih aku sukai. Inilah sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW yang lebih berhati-hati dalam berhukum agar tidak melebihi yang disyariatkan supaya tidak menjadi kezaliman pula. Lebih had pula jadi zalim pula. Orang yang meminum minuman keras tidak dikenakan hukum had dalam keadaan mabuk, kerana keadaan itu tidak akan membuatnya jera dari sakitnya hukuman. Mabuk ni tak seru pula. Dia buat salah ke apa dah. Okey, had minuman keras diputuskan berdasarkan salah satu dari hal. Pertama, bukti-bukti yang jelas lah. Yang kedua, pengakuan pelaku sendiri. Tak ada bukti, dia mengaku, diterima dah. Penetapan hukuman had bagi peminum minuman keras diputuskan berdasarkan kesaksian dua orang lelaki atau dengan pengakuan dari pelaku sendiri.
Dalam hadis Muslim 1207 Nabi SAW bersabda, disaksikan oleh dua orang lelaki, pengakuan pelaku boleh dijadikan hujah sama dengan bukti-bukti yang diakui. Jadi ngaku tu boleh jatuh hukum lah. Macam orang bekas tentera dah. Dia troka tanah kerajaan tu. Dia ngaku dan tidak ada pegawai bela pula. Maka gitulah jatuh hukum lalu lah. Seseorang tidak boleh dihukumkan hukuman had hanya dengan dalih muntah atau mencium bau minuman keras dari mulutnya. Walaupun minum keras tak boleh, bau ada mulut dia tak boleh jatuh hukuman lagi. Selama hal itu dapat menimbulkan kemungkinan lain. Mungkin dia berpusing-pusing, payung dia macam-macam lah. Seperti jika ia dipaksa atau terpaksa atau salah meminum minuman, salah minum arak atau benda mabuk lah. Dah. Di samping juga ada minuman lain yang memiliki bau yang serupa minuman kerasnya. Nah, ada setengah tu tak mabuk tapi bau tu macam bau arak lah. Semua kemungkinan ini menyebabkan adanya syubhat, keraguan-raguan apakah orang itu meminum khamar atau tidak. Nah. Dalam hukum had tidak boleh diputuskan berdasarkan keraguan semata-mata. Kat itulah dulu dah. Sampai ke hukuman had, hukum mencuri ni panjang sikit. Kita bincang lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.